Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Amin bin Sabruddin. Nombor matrik I22106245. InsyaAllah untuk penerangan bagi poster yang saya telah buat, iaitu berkenaan dengan makna Al-Kinayah. Al-Kinayah ni ikut bahasa Melayu dia iaitu kiasan. Okey, baik. Kita pergi kepada maksud kinayah itu. Makna al-kinayah? Okey, iaitu al-kinayah huwa lafzu atlaqu wa uridu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawaz iradah dzalikal ma'ni. Iaitu satu lafaz yang digunakan tetapi maksud sebenar yang dikehendakinya iaitu makna yang tersirat di sebaliknya, dengan masih dibenarkan untuk mengambil makna yang zahir itu. Jadi kita rumuskan iaitu kinayah ni iaitu kiasan yang diambil makna tersirat dia. Maknanya kita boleh ambil dia punya tersurat dia, tapi orang kata lebihnya yang itu tersirat lah. Okey, tak apa, kita pergi pada pembahagian dia dulu. Iaitu yang pertama al-kinayah anis sifat, iaitu kinayah yang merujuk pada sifat. Iaitu sifat ni bagi sifat bagi seseorang lah. And then sifat ni pula tak boleh dicapai oleh panca indera, seperti handsome, cantik, apa lagi, besar, tinggi, semualah, kecil. Okey. Kita pergi pada yang kedua pula, iaitu al-kinayah anil mausuf, iaitu menunjukkan orang atau sesuatu yang memiliki sifat tersebut, iaitu ini yang disifatkan. Maknanya kita nak merujuk pada orang yang kita sifatkan tu. Orang yang kita sifatkan, iaitu mungkin ada satu istilah yang merujuk terhadap seseorang, tapi istilah tu dia tak sebut orang tu secara direct, dia akan istilahkan satu benda yang nak merujuk kepada seseorang tu. Sebagai contoh, kita boleh tengok macam ada satu ayat Quran tu, dia ada tulis Ibni Adam. Ibni Adam ni, nak katakan Ibni Adam ni ada dalam Quran lah. Kita boleh tengok Ibni Adam ni bermaksud bukan Ibni Adam maknanya merujuk pada anak Adam, tetapi Ibni Adam ni merujuk pada al-insan, iaitu manusia-manusia. Tak apalah, tak apa, kita boleh tengok untuk contoh yang ada kat bawah tu nanti saya akan terangkan. Okey. Yang ketiga iaitu al-kinayah anin nisbah, iaitu menunjukkan hubungan atau kaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang ini dia menunjukkan, maknanya suatu kiasan yang menunjukkan yang sesuatu benda tu ada hubung kait dengan orang lain, ada hubung kait dengan sesuatu yang lain. Maknanya contoh yang kita boleh bagi, kalau untuk macam contoh Ali ni, ataupun orang ni dia ni mempunyai sifat yang mulia, sifat yang baik. Jadi dengan apa yang dia ada dan dengan apa yang dia guna, contoh macam dia ni ada kereta, dia ni ada rumah, dia ni menggunakan contoh dia ni dia ni pakai baju, pakai songkok, apa semua kan. Kita boleh kiaskan, bukan kita cakap direct ada, tapi kita puji dengan apa yang dia ada. So dengan kita puji dengan apa dia ada tu, kita menunjukkan bahawa dia ni seorang yang macam tu. Maknanya kita cakap direct, kita bukan cakap direct tu, cakap kinayah ni, iaitu kiasan yang kita ambil untuk makna dia punya makna tersirat dia, bukan tersurat dia. Bukan nak kata kalau untuk kinayah nisbah lah, maknanya bukan nak kata yang contoh kita cakap bajunya dia dapat kemuliaan, bukan nak kata baju tu mulia, tapi nak kata orang yang punya empunya baju tu yang mulia. Macam tu. Okey, tak apa, kita bagi pada contoh lah. Okey, contoh yang pertama iaitu al-kinayah anis sifat, iaitu contohnya fulan thawbahu tawilan, iaitu fulan thawbahu tawilun, iaitu si fulan bajunya panjang. Kita highlightkan dekat bahagian thawbahu tawilun, iaitu bajunya panjang.
Okey, apa yang nak disifatkan iaitu panjang. Maknanya nak katakan apa? Maknanya nak katakan si fulan ni adalah tinggi orangnya. Maknanya ialah baju panjang, so orang tu tinggilah. So tu kiasan dia. Okey. Kita pergi pada contoh ayat bagi al-kinayah ni mausuf, iaitu yujibu ala kulli ibni adam ihtiramun walidain, iaitu wajib ke atas semua anak Adam memuliakan ibu bapa. Yang ini kita highlightkan kat Ibni Adam dia, Ibni Adam, iaitu nak merujuk yang Ibni Adam ni bukan anak Adam, tetapi nak menunjukkan yang al-insan, iaitu setiap insan. So nak katakan setiap insan ni perlulah memuliakan ibu bapa. Jadi Ibni Adam ni lah nak katakan untuk menunjukkan yang ni adalah kinayah anil mausuf. Okey. Pergi pada contoh yang terakhir, iaitu bagi kinayah an-nisbah, iaitu inna fi thawbika karaman wa majdan, iaitu sesungguhnya di dalam baju kamu itu terdapat kemuliaan dan kebaikan. Nak kata kat sini kita highlightkan fi thawbika karaman wa majdan, iaitu terdapat kemuliaan dan kebaikan. Maknanya nak kata kat sini dekat baju seorang tu terdapat kemuliaan dan kebaikan. Maknanya nak kata punya baju tu yang sebenarnya merupakan seorang yang mempunyai sifat yang mulia dan baik. Tapi kita tak puji orang tu. Kita puji apa yang dia ada, apa yang dia pakai. Dia pakai baju ke? Contoh dia kat rumah kan. Contoh rumah dia ada rumah kan. Kita puji rumah dia. Di rumah ini terdapat kemuliaan dan kebaikan. Maknanya nak menunjukkan orang owner rumah tu lah yang sebenarnya dia mempunyai sifat yang baik dan sifat yang mulia. So itulah antara penerangan bagi bahagian kinayah ni. So insya-Allah semoga apa yang diterangkan ni dapat difahami insya-Allah. Kinayah iaitu kiasan. Okey. Itu saja. Bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.